Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Adam bin Hamzi, pelajar Diploma Pasal Siswazah Pendidikan daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, akan membentangkan berkenaan dengan pembelajaran digital. Tajuk yang saya pilih adalah selaras dengan bidang saya, iaitu bidang pendidikan Islam, dan saya memilih daripada dokumen standard pembelajaran di SKP tingkatan 1 berkenaan dengan ayat kefahaman halal dan haram. Okey, jadinya daripada pembelajaran ini, saya telah menyediakan satu aplikasi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Okey, pertamanya lihat dahulu kepada latar belakang dan juga objektif kepada pembinaan aplikasi ini. Aplikasi ini dibangunkan bagi kita menyokong pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran pendidikan Islam berteraskan elemen digital. Ia bertujuan meningkatkan motivasi dan tumpuan murid secara interaktif. Objektif utama bagi pembinaan bahan digital ini adalah memastikan murid tingkatan 1 dapat menguasai konsep halal dan haram melalui pendekatan dan pembelajaran teradun yang mesra generasi alfa pada masa kini. Okey, yang ini adalah sedikitlah data awal yang kita melihat kepada titik tolak bagi pembangunan aplikasi ini. Okey, daripada titik tolak inilah maka kita akan menghasilkan aplikasi yang berkenaan dengan halal dan haram ini. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Dalam proses pembinaan aplikasi ini, saya menggunakan aplikasi AI ataupun ChatGPT. Okey, kita ada banyak aplikasi-aplikasi AI yang ada pada masa kini. Kita ada Cloud, kita ada Gemini, kita ada bermacam-macam lagi. Okey, aplikasi-aplikasi AI yang boleh kita gunakan. Kita ada Flexibility, kita ada Copilot dan sebagainya. Jadi, tapi saya memilih aplikasi ChatGPT untuk saya menyediakan prompt bagi pembinaan aplikasi ini. Okey, selepas saya mendapatkan satu prompt daripada ChatGPT berkenaan dengan pembinaan aplikasi ini, maka saya terus pastekan prompt tersebut di dalam aplikasi yang lain, iaitu aplikasi Gemini, Google Gemini. Okey, dalam Google Gemini ini, ia berupaya untuk membangunkan satu aplikasi hasil daripada prompt ataupun kod. Kita kata HTML code. Kalau dalam website, bahasa websitenya, aplikasi prompt ini kita pastekan di aplikasi Gemini untuk ia menghasilkan ataupun menghasilkan satu aplikasi berkenaan dengan halal dan haram ini. Bagi isi-isi kandungan di dalam aplikasi ini, sebenarnya kita boleh ubah di dalam prompt yang dihasilkan oleh ChatGPT tadi. Sebelum kita pastekan di Gemini, kita boleh ubahlah ikut kepada info-info yang kita inginkan, yang kita ingin masukkan dalam aplikasi kita, dan juga bahan-bahan tambahan yang ingin kita masukkan dalam aplikasi kita. Okey, jadi hasil daripada perkara tersebut, maka terhasillah interface ataupun muka depan bagi aplikasi ini. Aplikasi ini berkenaan dengan ayat kefahaman, iaitu topik halal dan haram. Di dalam aplikasi ini terdapat 7 perkara yang boleh dipelajari oleh pelajar. Pertama, kita tampilkan ada di SKP. Yang kedua, kita adakan nota interaktif untuk pelajar. Yang ketiga, kita wujudkan satu platform video berkenaan dengan pembelajaran berkenaan dengan topik halal dan haram ini. Dan yang keempat, kita ada slot aktiviti
Dan yang kelima ada slot permainan. Keenam kita ada kuis dan yang terakhir kita ada juga rumusan. Selain daripada itu, kita ada juga chatbot AI yang memudahkan pertanyaan berkenaan dengan topik halal dan haram yang membolehkan student bertanya di ruangan chatbot AI tersebut. Okey, jadi itulah sebabnya penting untuk seorang guru untuk kita melihat kembali intipati ataupun isi-isi kandungan yang kita bina daripada prompt ChatGPT tersebut sebelum kita masukkan dalam Gemini supaya info-info yang ada di dalam prompt tersebut dapat memenuhi keperluan pembelajaran kepada pelajar. Okey, kita lihat kepada seterusnya adalah kandungan DSKP lah. Ini adalah paparan yang kita tunjukkan berkenaan dengan DSKP tersebut. Okey, ini pula adalah nota interaktif yang kita terangkan berkenaan dengan maksud halal dan haram, dalil Al-Qurannya, akibat memakan makanan haram dan kepentingan kita memilih makanan halal dan haram. Seterusnya, kita tampilkan dengan video pembelajaran berkenaan dengan konsep makanan halal dan haram. Okey, selain daripada itu, di slot aktiviti pengukuhan, di sini pelajar boleh membuat aktiviti secara mix and match ataupun padankan di mana apakah perkara yang halal dan juga perkara yang haram. Okey, seterusnya kita juga ada berkenaan dengan kuis formatif. Okey, di sini pelajar dapat belajar berkenaan dengan kuis. Pelajar dapat melihat kepada, pelajar dapat menguji minda mereka melalui kuis formatif yang disediakan. Selain itu, guru juga dapat menilai tahap kefahaman pelajar berkenaan dengan topik yang dipelajari. Seterusnya kita juga ada uji dan uji minda. Okey, dalam bahagian uji minda ini, pelajar dapat bermain ataupun memain satu permainan iaitu secara padanan, iaitu kita membuka satu kotak dan berjumpa dengan kotak yang lain sama ada dia halal ataupun haram. Sebagai contoh, di paparan skrin sekarang, contoh ayam dipadankan dengan perkataan halal. Maka jawapannya adalah betul. Okey. Seterusnya kita juga ada bahagian berkenaan dengan kuis formatif tadi. Ini adalah contoh soalan-soalan yang kita letak di dalam aplikasi ini. Okey, terdiri daripada 20 soalan dan ini adalah secara tidak langsung menguji minda pelajar. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan rumusan. Okey, di sini kita tampilkan berkenaan dengan rumusan pembelajaran yang kita belajar berkenaan dengan topik halal dan haram ini. Okey, baik. Seterusnya, di sini pula kita sediakan ruangan chatbot iaitu Tanya Ustaz AI. Tanya Ustaz AI ini, para pelajar boleh bertanyakan soalan-soalan berkenaan dengan topik halal dan haram supaya memudahkan pembelajaran kita. Jadi memudahkan pembelajaran pelajar lah untuk mereka mengetahui apa perkara-perkara tambahan berkenaan dengan topik halal dan haram. Maka ini adalah antara intipati yang kita dapat dalam pembangunan aplikasi ini. Okey, selain daripada itu, hasil daripada pembangunan aplikasi ini sebenarnya ia adalah memudahkan urusan pelajar untuk mereka belajar secara digital dan juga mereka dapat menyelusuri dalam satu aplikasi dengan pelbagai kaedah-kaedah pembelajaran. Macam awal tadi kita ada berkenaan dengan nota. Mereka dapat belajar secara membaca. Yang kedua, mereka dapat melihat dari sudut video yang kita paparkan.
dan juga mereka dapat melaksanakan aktiviti dan juga permainan serta kuis bagi penilaian kepada tahap kefahaman pelajar tersebut. Jadi, itu sahaja berkenaan dengan pembangunan aplikasi digital bagi pembelajaran topik ayat kefahaman halal dan haram bagi subjek pendidikan Islam. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.